Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat kita sama-sama berkumpul untuk hari yang kedua, Imanul Ghuraba, untuk kita sama-sama berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan Imanul Ghuraba, iman orang-orang asing. Yang saya sedikit terkejut dengan topik ini, yang di bawahnya terdapat iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat dan seterusnya. Sebelum kita memulakan atau meneruskan majlis ini, satu teguran ringan untuk pengerusi. Wattaqullaha alladzi tatasaalun wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Al-Quranul Karim. Kita berlapang dada insya-Allah, tidak ada masalah. Al-Quran, jika silap sepatutnya kita terus tegur, tapi kadang-kadang kita tidak mempunyai peluang untuk menegur siapa pun juga yang membaca Al-Quranul Karim, kecualilah dengan bentuk yang iqtibas dalam balaghah, iaitu cedokan daripada Al-Quranul Karim yang dia tidak dimaksudkan untuk membaca Al-Quran tersebut.